Oh, baru boleh tebik gua je ni. Ini lah Wesper 2-0 hari tu. Baju you never walk along. Tebik gua lah. Awak lagi awak. Hari ni awak tak boleh nak apa dah bapa saya. Bapa saya menang 2-0 lah Wesper. Tu saya baru tebik gua tu. Ada lagi ni peminat Arsenal. 5-1 dia kalah dengan Bayern. 5 tak ada 1 pak. Ada lagi peminat Arsenal. Kalah tu. Awak Arsenal dah. Dah saya tukar. Tukar dah. Tukar ke dia pun dah cepat tu. MU pula. MU. Arsenal tak apa lagi. Oh kalau MU MU ni musuh tradisi Liverpool. Awak minat tim setet tu. Sekarang boleh minat tim tu. Minat MU sebab nanti lah. Kalau putih dia bagi tim. Sebab tu je. Aduh. Lagipun MU tak pernah kalah lagi. Tak pernah kalah pun. Tak naik-naik juga. Dia nombor ni situ. Awak tahu ke tak? India berbelanja 75 juta untuk roket sampai ke puncak planet Mars ni. MU buat apa saja 100 juta. Dia naik ke puncak liga tu, tak leleh lagi. Yalah, MU mampu beli player star. Player mahal macam Pogba, Liverpool. Liverpool pada Milner je. Pogba tu banding dengan Milner je. Milner tu free transfer. Tapi banyak mana dah. Dia sumbat gol. Tu tak main posisi asal dia lagi tu. Pogba. Fashion rambut ya banyak lagi pada sumbat gol. Baca tengok sejarah MU. Berapa kali dah menang APL? Liverpool? Nak start dah buka sejarah dia. Kalau nak main dengan sejarah kan. Liverpool menang 5 kali dah UEFA Champions League. Kalau main UEFA Champions League musim depan kan. Ni ada lambe 5 lambe piala. MU UEFA Champions League boleh masuk kau tak tahu musim depan. Tak apalah, saya mengaku fan Liverpool lah hak paling setia sekali. Tahu tak apa. Dia mengucapkan this year is our year. Tapi last this year was our year. Piala FA out, Piala EFL pun out. Apalah, semoga awak terus istiqamah dalam mengucapkan this year is our year untuk tahun-tahun mendatang. Bye. Mas El Guon.